bosankan dia, abang? Kenapa muka dia macam tu? Kenapa? Saya tahu muka baby macam mana, bukan macam ni. Encik Saleh, kita dah bincangkan pasal ni. Dia anak yang istimewa. Saya tak nak budak ni. Abang. Abang, makan jom. Kenapa budak ni mesti ada kat sini? Awak tak boleh ke bagi dia makan dulu? Saya dah bagi dia makan tapi dia nak makan lagi. Dah berapa kali saya cakap kat awak? Bila saya balik, kurung dia dalam bilik. Jangan bagi keluar. Sampai hati abang cakap dia macam tu. Dah memang saya tak ada muka dia. Sayang? Tak ada apa-apa, sayang? Makan, Mak. Awak tak semasa makan ke? Awak marah dengan saya? Awak marah kan? Tak, saya tak marah. Saya cuma kecil hati je. Abang sanggup tak makan sebab tak nak duduk semeja dengan abang. Dah saya memang tak boleh nak tengok muka dia. Awak nak saya buat macam mana? Saya memang tak boleh terima dia. Abang tak pernah cuba pun. Daripada kecil lagi abang tak pernah cuba nak dekat dengan dia. Sampai bila awak temani tidur? Saya bencilah dekat budak tu. Sebab dia dah rampas awak daripada saya. Awak sedar tak dah dekat setahun kita tak jual sekatil? Dia tak rampas saya daripada awak. Saya ibu dia, dia anak saya. Saya tak nak jadi ibu yang zalim. Awak tak nak jadi ibu yang zalim. Tapi awak sanggup jadi isteri yang derhaka. Pedulikan suami awak. Jangan keluar. Mak tahu Amal sedih. Sebab ayah tak terima Amal. Tapi Amal jangan risau. Selagi Mak masih bernyawa, Mak takkan sia-siakan Amal. Mak akan tetap sayang, jaga Amal. Sebab Amal adalah anugerah paling istimewa yang Allah bagi pada Mak. Ini kali keempat surat amaran untuk awak. Tapi perangai awak ni tak pernah nak berubah. Apa yang saya buat, bos? Saya tak buat apa-apa pun kan? Saleh, awak kena ingat. Awak buat kerja dibayar gaji. Bukan untuk tak buat apa-apa tau. Dah 6 bulan perangai awak macam ni. Kalau awak rasa awak masih nak bekerja kat sini, saya nak berubah. Awak pergi ambil cuti, pergi selesaikan masalah awak tu. Masalah saya ni tak boleh selesai. Kalau tak boleh selesai, awak buang je masalah awak tu. Apa kau tak tengok? Kau ni menyusahkan aku, kau tahu tak? Dekat ofis aku kena marah sebab kau. Balik aku menghadap muka kau. Aku nak makan tak selera sebab muka kau. Menyusahkan. Astagfirullah, Abang. Kenapa ni? Ni budak ni. Menyusahkan kita. Awak tahu tak? Kita selalu bergaduh sebab dia. Tak ada satu pun salah Amal lah. Saya dah tak tahan dah. Awak kemas semua barang dia malam ni juga. Nak buat apa? Saya dah buang masalah ni jauh-jauh. Apa Abang cakap ni? Saya nak hantar dia ke rumah kebajikan. Saya tak setuju.
Saya tak peduli. Apa budak dia buat kat sini? Pagi-pagi dah potong aku. Dah saya dah semua barang. Saya nak balik rumah Mak. Awak nak balik rumah Mak tak apa. Tapi budak ni, Saya tak akan berpisah dengan Amar. awak pilih sekarang. Saya ataupun budak ni. Saya tak akan berpisah dengan Amar. Jadi awak pilih dia. Saya suami awak. Awak patut utamakan saya. Demi Allah, Abang. Saya tak sangka saya akan jadi isteri jahat pada Abang. Macam mana Abang tak boleh terima Amar, macam tu juga saya tak boleh tolak amanah Allah. Okey? Kalau macam tu... Assalamualaikum. Leh. Waalaikumsalam. Macam ni, Leh. Aku datang ni sebenarnya nak jemput kamu ke kenduri aku malam ni. Boleh, Tengok macam mana nanti. Hai. Lama sangat kamu dah tak ke masjid. Sibuk ya? Jaga anak. Lelaki kan anak kamu tu? Inilah anak kami, Ustaz. Siapa namanya? Muhammad Amar Qayyum. Muhammad Amar Qayyum. Subhanallah. Cantik betul namanya. Cacat pula tu, Ustaz. Siapa kata? Di mana cacatnya? Ustaz tak nampak ke muka dia? Buruk. Astaghfirullahalazim. Saleh, kamu tahu tak? Kamu tahu tak di mana darjatnya anak kamu ni? Anak kamu ni, Allah dah janjikan syurga tau, Saleh. Kita ni tak tahu kat mana lagi perginya. Tapi ini ada syurga. Kamu dah buat solat sunat syukur? Cacat pun kena bersyukur juga ke? Jangan sesekali kamu menghina ciptaan Allah SWT. Sepatutnya kamu kena bersyukur kerana Allah kurniakan seorang ahli syurga dalam keluarga kamu. Subhanallah. Tapi kenapa saya? Kenapa bukan orang lain? Dalam ilmu tasawuf, Saleh, kalau seseorang berkata macam tu, macam kamu kata tadi, maka terkeluarlah dia daripada Islam. Jangan main-main. Allah dia berfirman, jangan kamu persoalkan apa yang aku lakukan, biar aku yang persoalkan apa yang kamu lakukan. Hati-hati, Saleh. Dengan apa yang kau persoalkan, nanti kufur. Kamu tak boleh terima, adakah disebabkan kamu rasa kamu sempurna, lebih hebat daripada dia? Tak mungkin, Saleh. Kamu tak mungkin akan jadi sehebat dia ataupun sesempurna dia. Tapi pada hakikatnya, yang nyata sekarang ni, anak kamu tu, Muhammad Amar Qayyum itu, telah pun dijanjikan syurga. Kita ni, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, hati aku, akal aku, jiwa aku penuh dengan rasa benci dan dikhianati. Aku tahu aku tak layak untuk rasa begini, ya Allah. Jadi aku mohon padamu, ya Allah, kau buangkanlah perasaan ini dari hati, akal dan jiwaku. Kau jadikanlah ia sebagai sesuatu yang diberkati olehmu, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Abang minta maaf sayang. Abang salah. Abang kejam, abang zalim pada Amar. Abang dah sedar semua kesalahan abang pada Amar. Mesti Amar malu kan? Dapat ayah macam abang. Abang janji abang akan jadi ayah yang terbaik untuk Amar, untuk saya. Alhamdulillah. 4 tahun abang. 4 tahun saya tunggu abang untuk terima kenyataan ni. Akhirnya Allah makbulkan doa saya. Biar apa pun dugaan selepas ni, saya akan hadapi. Selagi abang bersama kami. Amar mengidap leukemia tahap 5. Masa dah tak banyak. Budak ni lepas satu-satu tapi habis menyusahkan aku. Abang, dia anak kita. Dia darah daging kita, anugerah daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kau sembuhkanlah anakku, ya Allah. Kemoterapi tu, orang dewasa pun tak tahan nak tanggung. Takkan tak ada cara lain untuk ubatkan budak ni? Encik Saleh boleh baca Al-Quran, berdoa. Yang boleh tolong sekarang ni hanya Tuhan. Abang, cakap lagi elok sikit. Kasihan dekat Mak. Ya Allah, ya Tuhanku. Seandainya kau ingin mengambil anakku dan itu adalah yang terbaik untuk dia dan keluargaku, kau ambillah. Tapi ya Allah, sesungguhnya aku belum puas. Aku belum puas bersamanya. Aku ingin memberi kasih sayang. Aku ingin bermanja dan berkhidmat dengannya. Aku belum puas lagi, Allah. Berikanlah aku peluang ini untuk bersama ahli syurga. Akan aku jaga dan sayangi dia hingga ke akhir hayatku.
Abang, anak kita dah sedar. Sayang. Syukur, Alhamdulillah. Selagi kita hidup, Saleh, apa saja dugaan yang Allah bagi pada kita kena bersyukur. Kita terima. Selama ni saya memang tak boleh terima dia. Tapi sekarang saya bersyukur saja. Semakin kita redha dengan apa yang Allah beri pada kita, apa jenis dugaan pun, semakin Allah akan sayang kita. Masa umur dia 1.5 tahun, doktor sahkan dia mengidap leukemia. Doktor cakap dia tinggal 1 bulan 2 je lagi. 1 bulan 2 je lagi. Tapi sekarang ni dah 4 tahun dah kan? Sebenarnya, Leh, itulah dia nikmat yang sebenarnya Allah bagi pada kita. Hebatnya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Rasulullah SAW ada bersabda, apabila seorang hamba itu menadah tangan memohon sesuatu daripada Allah SWT, Allah akan rasa malu kalau orang tu pulang tangan kosong. Hadis riwayat Tirmizi. Saya memang berdoa sangat supaya hati saya ni tak berubah, untuk terus jaga dan sayang anak saya. Jadi mintalah, mohonlah, dan jangan kita bersangka buruk pada dia. InsyaAllah. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Mana? Allah selamatkan kamu. Allah Selamatkan kamu. Jom kita duduk. Yeay, pandai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Iza waqa'atil waqi'ah. Apabila berlakunya hari kiamat itu. Laisa liwaqa'atiha kazibah. Tiada sesiapa pun yang boleh mendustakan peristiwa itu. Khafidatur rafi'ah. Kejadian hari kiamat itu merendahkan sebahagian golongan dan meninggikan martabat sebahagian golongan. Iza rajjatil ardu rajja. Apabila berlakunya hari kiamat, maka bumi akan bergoncang dengan sebenar-benar goncangan. Wa bussatil jibalu bassa. Dan gunung ganang akan dihancurkan dengan lebur selebur-leburnya. Fakanat haba'an munbatha. Lalu menjadilah ia debu yang bertebaran. Wa kuntum azwaja thalatha. Dan kamu pula pada ketika itu akan dibahagikan kepada 3 kelompok. Untuk mengetahui siapakah ketiga-tiga kelompok ini, kita jumpa pada minggu hadapan.